الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT di atas limpah kurnia Allah, memberi kesihatan pada kita, memberi kekuatan pada kita, memberi taufik dan hidayah pada kita, sehingga kita dapat melakukan amal ibadah yang mudah-mudahan amal ini sedikit sebanyak akan memberi kesan, memberi faedah, memberi manfaat untuk kita bertemu dengan Allah nanti. Untuk tazkirah pada malam ini, suka saya ceritakan kisah sahabat terbilang Nabi, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang mana sahabat Nabi yang paling rapat dan mendapat title, dapat pangkat yang digelar oleh Nabi sebagai As-Siddiq, yang benar. Kerana dia ni tidak ada sedikit keraguan pun tentang Nabi Muhammad. Walaupun ada orang yang ragu-ragu tentang Nabi Muhammad, kalau cerita benda-benda pelik daripada Nabi, orang ada orang yang tidak percaya. Sebagaimana peristiwa Isra' dan Mi'raj, masa Nabi naik ke langit, bila Nabi balik riwayat cerita, ada sebahagian daripada orang yang sudah Islam tapi jadi tidak percaya. Tapi bila dicerita benda ni pada Abu Bakar, yang bagi cerita itu Abu Jahal, dicerita pada Abu Bakar bahawa, wahai Abu Bakar, sahabatmu tu malah dia cerita pergi sekian-sekian, balik pagi sekian-sekian. Saya Bakar tanya, betul kau itu Nabi Muhammad yang cerita? Dia kata betul lah. Abu Jahal sebenarnya cerita itu untuk supaya saya nak Bakar berubah fikiran dia, kerana benda pelik. Nabi Isra' Mi'raj naik ke langit lepas sembahyang Isya', pergi ke Maqdis, Baitul Maqdis, kemudian naik ke langit semalam saja. Lepas Maisha naik, belum subuh sampai semula. Satu benda yang ajaib. Maka dia, Abu Jahal cerita benda itu supaya Abu Bakar menolak apa yang diceritakan. Sebaliknya Abu Bakar kata, betul tak cerita daripada Muhammad? Betul lah, aku dengar dia, Abu Jahal kata. Maka Abu Bakar kata, kalau benar daripada Muhammad, lebih daripada tu lagi aku percaya. Mana lebih pelik daripada tu lagi, kalau daripada Nabi Muhammad, aku percaya. Itu Sayyidina Abu Bakar sehingga dapat gelar As-Siddiq. Pada suatu malam, Sayyidina Abu Bakar masa tu jadi khalifah, Nabi wafat dah. Sayyidina Abu Bakar mimpi jumpa dengan Nabi. Dalam mimpi tu, kena Abu Bakar tengok geru, sedih, hingga Abu Bakar menangis terisak-isak sehingga boleh didengar di luar rumah dia. Masa itu kebetulan Sayyidina Umar lalu sebelah rumah Sayyidina Abu Bakar, terdengar Sayyidina Abu Bakar menangis, tersedu-sedar menangis. Maka Sayyidina Umar pun nak tahulah ada berapa ni sahabat kita menangis di timur ni. Maka ketuk itu risalah Sayyidina Abu Bakar dalam buku itu, bagi tahu pada Sayyidina Umar, wahai Umar, boleh tak kumpulkan semua sahabat-sahabat kita? Aku nak cerita mimpi. Aku mimpi hari akhirat tadi.
Aku mimpi pada hari akhir. Maka sebagian sahabat berkumpul. Maka Sayyidina Abu Bakar menceritakan, aku mimpi di hari akhirat, satu peristiwa di hari akhirat. Aku tengok ada ramai lelaki duduk di atas singgasana yang hebat, bercahaya. Dan lalu mereka, maka aku tanya mereka, siapa tu? Siapa tu duduk atas mahligai Betimur tu? Maka mereka jawab dalam mimpi Sayyidina Abu Bakar. Mimpi Sayyidina Abu Bakar ni tak support mimpi kita lah. Mimpi betul dia. Maka mereka kata itulah para Nabi dan Rasul duduk di atas singgasana dia, mahligai dia, atas kursi istimewa dia. Maka mereka kata itulah para Rasul. Mereka semua ni sedang menunggu ketibaan Nabi Muhammad. Kerana Nabi Muhammad lah Tuhan punya yang diberi kelebihan oleh Allah SWT dapat memberi syafaat. Mereka semua ni ditunggu Nabi Muhammad. Maka Sayyidina Abu Bakar kata, boleh tak bawa aku ke jumpa Muhammad? Di mana dia? Aku ni sahabat dia dan penolong dia, pembantu dia. Maka mereka tu pun bawa Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ceritalah, bawa pergi jumpa Nabi. Nabi pada masa itu sedang menghadap Allah, duduk di Arash. Nabi sedang menghadap pada neraka, dia tengok neraka. Nabi duduk tengok neraka. Nabi kata, umat aku ya Allah, umat aku ya Allah. Seolah-olah Sayyidina Abu Bakar, seolah-olah Nabi nak tutup itu neraka, malawi umat dia masuk. Maka Nabi Sayyidina Abu Bakar dengar Nabi disebut sahabat-sahabat aku, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang macam-macam lah kelebihan yang Nabi cerita. Orang mati syahid, orang yang ikhlas, apa semua sekali. Itu cerita Nabi, umati. Kemudian terdengar suara Nabi dapat dengar, Abu Bakar pun boleh dengar. Suara itu bertanya, wahai Muhammad, bagaimana pula umatmu? Hak derhaka, hak buat maksiat, hak berjudi, hak berzina. Macam mana umatmu tu? Mudah sebut tadi, umatmu yang pun berjuang fisabilillah, yang mati syahid, para ulama dan sebagainya. Bagaimana umatmu? Hak berzina, hak mencuri, bagaimana umatmu tu? Kita ni lah, kita bukannya baik sangat kita. Baik bagaimana dengan kita ni? Bagaimana dengan kita? Maka Nabi balas, Nabi kata, betul umat aku ada yang berzina, umat aku ada yang minum arak. Tapi ya Allah, walaupun mereka berzina, walaupun mereka minum arak, walaupun mereka buat maksiat, tapi mereka tidak menyekutukan Engkau ya Allah. Mereka tidak mensyirikkan Engkau ya Allah. Maka aku mohon juga, untuk memberi syafaat pada mereka ini, untuk memberi syafaat pada mereka ini. Nabi sambil menangis di hadapan Allah. Sayyidina Abu Bakar bila dengar kata, wahai Rasulullah, mu tak minta kau untukmu, mu tak minta kau untukmu, mu dah minta untuk umatmu. Kau mesti pergilah ke mana ya Rasulullah? Nabi kata, biarlah tangisan aku, rasa sedih aku ni memberi kegembiraan pada umat aku. Aku nak
Tuhan bagi kebenaran pada aku untuk memberi syafaat pada umat aku. Dalam keadaan tak dapat jawapan daripada Tuhan, tiba-tiba Sayyidina Umar ketuk pintu. Aku jaga. Sayyidina Abu Bakar kata aku jaga. Masa kamu ketuk pintu. Tapi masa aku nak pergi buka pintu, aku boleh dengar. Dalam jaga aku boleh dengar bahawa jawapan daripada Allah. Allah bagi peluang pada Nabi untuk memberi syafaat kepada umatnya. Umatnya yang ingat pada dia. Yang kita pada malam bulan Ramadan ini, kita memperbanyakkan selawat pada Nabi. Kita selawat pada Nabi, tanda kita kasih pada Nabi, tanda kita ingat pada Nabi. Mudah-mudahan Nabi tidak lupa kita. Nabi ingat pada kita. Nabi memberi syafaat pada kita. Yang kita takut Nabi tak ingat kita. Nabi tak kenal kita. Kita dia pada akhirat pergi jumpa Nabi, mengaku aku ni umatmu, tapi Nabi tak tengok-tengok, tak kenal. Nabi tak kenal. Ada orang yang satu-satu benda yang dia buat menyebabkan Nabi tak kenal dia. Tak kenal dia tu umat Nabi Muhammad. Kita bimbang tu lah. Kerana itulah saya biar kita memperbanyakkan selawat pada Nabi, bukan masa sampai terawih saja. Setiap kali kita ingat pokok-pokok pun selawat pada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Memperbanyakkan lidah kita sebut selawat pada Nabi. Mudah-mudahan kita mengharapkan kita dapat syafaat daripada Nabi kita, insya-Allah. Wallahu a'lam.